Hai semua dan selamat datang ke sesi kupasan kita kali ini. Hari ini, kita ada satu misi yang sangat menarik. Kita nak rungkai macam mana pelabur biasa, macam anda dan saya, boleh dapat akses terus ke syarikat-syarikat gergasi teknologi kat Amerika Syarikat tu. Cuba bayangkan, kita boleh miliki saham dalam syarikat yang produknya kita guna hari-hari. Bunyi macam best kan? Tapi, realitinya, nak mula tu tak selalunya mudah. Okey, jom kita terus selami perkara ni. Anda nampak potensi besar dalam syarikat-syarikat teknologi gergasi ni dan memang wajar pun anda nak merasa sebahagian daripada keuntungan tu. Tapi bila anda dah bersedia nak mula, mesti ada satu persoalan besar yang buat anda berfikir 2-3 kali. Pelaburan ni patut syariah ke? Ini satu keraguan yang sangat berasas tau. Kita nak bina kekayaan, tapi dalam masa yang sama, kita nak pastikan setiap sen tu berkat dan selari dengan agama. Memang tak dinafikan, ini satu halangan minda yang nyata untuk ramai orang. Bahagian pertama, dilema pasaran saham AS. Kalau anda pernah rasa buntu atau macam lemas dalam lautan pasaran saham, percayalah, anda tak keseorangan. Sebenarnya ada 3 halangan utama yang selalu jadi batu penghalang untuk orang yang baru nak bermula. Pertama, status kepatuhan syariah, macam yang kita sembang tadi. Kedua, pening nak pilih saham. Ialah dengan beribu-ribu syarikat yang tersenarai, mana satu kita nak beli kan? Dan yang ketiga, mitos tentang modal. Ramai gila yang ingat nak melabur kat pasaran antarabangsa ni perlukan modal berpuluh-puluh ribu ringgit. Kebimbangan-kebimbangan inilah yang selalu matikan niat kita. Bahagian kedua, penyelesaian Wahid Invest. Dan ini jelas menunjukkan perbezaan yang sangat ketara. Dunia teknologi kewangan sekarang ni sentiasa bawa perubahan yang mudahkan hidup kita. Di sinilah masuknya Wahid Invest, satu platform yang memang direka khas untuk selesaikan halangan-halangan yang kita sebut tadi. Cara lama tu memang memenatkan. Anda kena pilih saham satu-satu secara manual, lepas tu pening pula nak fikir pasal bermacam-macam undang-undang pelaburan. Leceh kan? Sebaliknya, pendekatan moden ni tawarkan portfolio equity S yang dah siap dibina. Maksudnya, dengan satu pilihan je, anda terus terdedah kepada lebih 200 syarikat utama. Ia ubah benda yang kompleks jadi sangat-sangat mudah. Bila kita sebut syarikat utama, kita bukan cakap pasal syarikat biasa-biasa tau. Kita bercakap tentang gergasi yang mendominasi dunia sekarang ni. Portfolio sedia ada ni beri anda pendedahan yang sangat luas, merentasi pelbagai sektor penting macam teknologi, penjagaan kesihatan, tenaga dan barangan pengguna. Cuba bayangkan, melalui satu portfolio yang diuruskan ni, duit anda akan dikembangkan ke syarikat-syarikat terhebat dunia macam Apple, Microsoft, Alphabet iaitu syarikat induk Google dan juga Meta. Anda tak payah lagi susah-susah nak beli saham diorang ni satu-satu. Ia dah dipelbagaikan secara automatik untuk anda dari hari pertama lagi. Bahagian ketiga, saringan syariah yang ketat. Jadi, macam mana platform ni pastikan dana kita tu betul-betul beretika? Ia disokong oleh satu sistem saringan yang dipantau sangat rapat oleh Badan Penasihat Syariah. Mana-mana syarikat yang ada kaitan dengan faedah kewangan atau riba, perniagaan berunsurkan alkohol, industri perjudian dan juga aktiviti-aktiviti lain yang tak halal, automatik akan disingkirkan. Penapisan peringkat pertama ni saja dah buang beratus-ratus syarikat yang memang tak layak dari sudut etika dan agama. Jadi kita dah ada ketenangan fikiran dari awal lagi. Tapi, saringan awal saja belum cukup tau, sebab tu wujudnya proses penyucian. Pemahaman tentang proses ni sangatlah penting sebab kepatuhan syariah ni bukanlah benda yang kita semak sekali je seumur hidup. Syarikat ni sentiasa berubah dan berkembang. Katakanlah pada bila-bila masa, ada syarikat dalam portfolio tu mula langgar kriteria syariah atau mula dapat untung dari sumber yang meragukan, proses penyucian platform ni akan cepat-cepat tangkap isu tu. Syarikat tu Bahagian keempat, pelaburan automatik tanpa pemantauan. Bagi kebanyakan kita yang sibuk bekerja memanjang ni, nak perhati graf saham sekap minit tu memang mustahil lah kan? Sebab itulah automasi bebas tangan ni satu game changer. Sebenarnya, langkah pertama tu sajalah satu-satunya tugas sebenar anda. Tetapkan berapa jumlah pelaburan bulanan atau kita panggil pemurataan kos dolar, DCA. Lepas tu, biar sistem yang ambil alih. Ia akan uruskan campuran pelaburan tu melalui pengimbangan semula automatik, pantau portfolio secara berterusan dan pastikan semakan pematuhan tu sentiasa up to date. Boleh dikatakan semua kerja-kerja berat tu diuruskan sepenuhnya di latar belakang. Anda cuma letak duit dan teruskan hidup macam biasa. Bahagian kelima, mengetahui risikonya. Jadi, poin yang paling penting di sini ialah bersikap telus. Macam yang kita semua tahu, tak ada pelaburan yang betul-betul bebas risiko.
Jom kita pecahkan perkara ni secara objektif. Dari segi kos tetap, memang anda kena bayar yuran pengurusan platform, nisbah perbelanjaan dana dan juga yuran penukaran mata wang. Benda ni pasti. Tapi, risiko yang sebenar-benarnya adalah pasaran tu sendiri. Anda terdedak kepada naik turun pasaran saham Amerika dan yang paling kritikal sekali, pergerakan mata wang. Turun naik nilai tukaran ringgit berbanding dolar US ni akan bagi kesan langsung kepada nilai keseluruhan pelaburan anda. Ini fakta yang anda kena sentiasa beringat. Angka sifar ni pula mewakili satu realiti mutlak. Tak ada sebarang jaminan pulangan. Kosong. Platform ni sama sekali tak menjanjikan keuntungan yang pasti dan ia tak kebal kepada kejatuhan pasaran. Keuntungan anda tu boleh melonjak naik, tapi boleh juga merudum jatuh, bergantung sepenuhnya pada keadaan pasaran global. Sebab tu penting sangat untuk anda melabur mengikut tahap toleransi risiko anda sendiri. Dan satu lagi peraturan emas, jangan sesekali gunakan duit yang anda nak pakai untuk beli barang keperluan esok hari untuk melabur hari ini. Bahagian ke-6, memulakan perjalanan anda. Sekarang, apa yang paling menarik tentang perkara ini ialah angka yang anda nampak ni, RM1. Ya, RM1 saja. Ini betul-betul pecahkan mitos yang kata nak melabur ke pasaran antarabangsa ni perlukan modal beribu-ribu. Halangan kemasukan ke pasaran saham AS kini dah direndahkan sampai ke tahap di mana hampir sesiapa saja, dari pelajar universiti sampailah ke pekerja yang baru mula kerja, dah boleh mula melabur dan merasa pendedahan di pasaran global tanpa perlu korek tabung simpanan pun. Dari segi logistiknya, sebagai permulaan, ada ditawarkan bonus pendaftaran bernilai RM20 kalau anda guna kod rujukan yang dipaparkan tu. Untuk pengeluaran pula, anda memang bebas nak keluarkan dana pada bila-bila masa. Tapi secara realistiknya, proses ini akan ambil masa sekitar 1 hingga 2 minggu bekerja untuk selesai. Kenapa lama sikit? Sebab reka bentuk platform ni pada asalnya disasarkan khas untuk mereka yang nak bina kekayaan pasif secara berperingkat dalam jangka masa yang panjang. Ia memang bukan untuk perniagaan hari-hari. Dan inilah rumusan utama pesanan kita untuk kupasan kali ini. Strategi yang paling berjaya bukanlah nak kejar kaya semalaman atau sibuk melompat keluar masuk pasaran ikut sentimen berita harian. Tak sama sekali. Kejayaan yang sebenar dibila melalui 3 langkah mudah. Mula dengan modal yang kecil untuk faham dan rasa pasaran, kemudian kekal konsisten tambah pelaburan setiap bulan tanpa gagal. Dan yang paling penting, berfikir secara jangka panjang untuk bagi peluang kepada nilai pelaburan anda tu matang dengan sendirinya. Kita pun dah sampai ke penghujung kupasan. Anda sekarang dah faham kan macam mana teknologi bantu buka laluan ke pasaran yang nampak rumit tapi masih kekalkan kepatuhan agama yang ketat. Persoalannya sekarang berbalik kepada matlamat kewangan peribadi anda sendiri. Selepas nilai semua risiko dan faham sistem automasinya, adakah anda bersedia untuk disiplinkan diri dan mula rancang keuangan untuk 10-20 tahun akan datang dan bukannya sekadar fikir untung esok hari? Fikir-fikirkanlah, terus teroka potensi anda dan jangan berhenti melabur dalam ilmu. Terima kasih banyak sebab sudi bersama dalam kupasan kita hari ini.